Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube aku, Wi-Fi Motor Vlog. So dekat depan aku ni ada motor Modenas Karisma 125S. Tu BZ dia skuter lah, skuter 125cc. So skuter ni lah yang aku pakai untuk pergi ride dengan pilihan dekat Sungai Lembing. Okay, so jarak daripada rumah mak aku ni sampai Sungai Lembing tu dalam 38 km. So balik tu aku pergi singgah dekat Bandar Kuantan dan aku lepak dekat situ dan aku balik semula kat sini. So total ride aku hari tu dekat 100 km lah, 100 km dengan menggunakan skuter 125cc bersama dengan pilihan. So aku tak nak buat video panjang, aku just nak buat conclusion berdasarkan 100 km aku dah ride motor ni dengan pilihan. So aku punya conclusion adalah sebenarnya motor Karisma 125S ni dia okey je, dia sedap je bawa. Top speed dia aku test dalam 90 km, tak lebih tak kurang, dan vibration very mild, very minor. Tapi dia memang tak laju lah sebab 125cc kan. Tapi overall untuk long distance, kalau elevation dia macam tempat yang aku pergi semalam, dia macam ni, ada turun naik macam ni, dia bukan flat. Bagi aku okey jugalah sebenarnya, sebab bila aku naik bukit dan turun bukit semalam, dia tak ada, turun bukit tu tak apa. Bila aku climb the hill, bila aku lalu jalan yang elevation dia macam ni, dia tak mengerang tau. Walaupun aku bawa pilihan, tapi dia tak mengerang. Aku tak perah habis pun, aku bawa standard santai-santai macam tu je. Tapi yang bestnya dia tak mengerang walaupun cc dia kecil. Torque dia memang ada, memang tak laju lah kan, dan selesa pun selesa. Tapi selesa ni sebenarnya dia selesa untuk rider. Bila aku tanya wife aku cakap kalau duduk belakang sebagai pilihan, untuk pusing-pusing bandar short distance okey, tapi untuk ride jauh macam semalam tu sebenarnya tak berapa comfort lah. Jadi conclusion dia kat sini, kalau bawa pilihan kena cari skuter yang lebih besar. Tapi overall sebenarnya quite nice lah untuk motor kecil ni pakai buat long distance atau buat daily. Itu pun kalau korang tak kisah dekat highway termenung habis lah. Itu je lah. Okay, tapi kalau aku boleh komplain pun satu je aku nak komplain, dia punya fork depan ni, travelling distance dia tu pendek sangat. So bila aku lalu jalan yang banyak lubang dan banyak tunggul, aku perasan fork dia tu macam terlalu lembut pun ada. Sebab dia setiap kali aku lalu jalan yang tak berapa nak elok tu, dia akan terhentak sampai habis. Tapi dekat belakang kan, monoshock belakang ni, jadi okey, dia tak adalah rasa membuai tu huyung hayang sangat. Walaupun dia still agak lembut, tapi dia tak rasa teruk lah. Kalau ada part yang aku rasa boleh buat improvement pun, dia punya side shock ni dengan fork depan. Dan aku rasa saiz tayar belakang ni kalau boleh buat besar sikit pun lagi better kot. Macam tu lah. So itu sajalah aku rasa yang aku nak cerita pasal pengalaman aku bawa skuter 125cc ride 100 km. Okay, kalau korang belum tengok lagi video tu, harap korang tengok. Tapi video tu aku tak boleh nak buat panjang dan nak cerita banyak sebab masa tu hujan. Aku pun tak sangka hujan. Okay, itu saja. So korang tolong like, subscribe channel aku, tolong support aku. Okay, barulah aku semangat sikit nak buat video. Nanti aku jumpa korang dekat video yang seterusnya. Assalamualaikum.